apa sorakan pemain yang ke-12. Apakah akan berlaku pada liga kita? Selamat menonton saudara-saudara sekalian. Whistle telah pun ditiup memulakan perlawanan pada petang ini. Pasukan Kedah Darul Aman FC memakai jersey tradisi mereka hijau kuning, manakala pasukan pelawat Kelantan Red Warrior FC, satu hantaran awal, Atis Suami berada di situ. Terus kepada Emmanuel Ambar, Dadan Musa. Dadan Musa hantaran awal, satu tandukan. Satu amaran awal, satu serangan awal. Hantaran daripada Dadan Musa berjaya ditumbuk keluar oleh Akil. Masih lagi Fain Nasir. Baik lecehkan ini. Joe Ashraf, satu tandukan dan dikeluarkan oleh kapten pasukan. Daripada bahagian kiri, Faiz mencari Dadan Musa. Lepas, masih lagi Dadan Musa. Satu rebatan terus. Cukup bersahaja dia menerima bola daripada bahagian tengah. Dua pemain pembina benteng terus ke kepala Latif. Dia cuba untuk melakukan perebutan yang menjadi dimenangi. Satu tolakan ke hadapan, satu tackle yang cukup penting. Faiz Nasir merupakan arkitek utama bagi Kelantan Red Warrior FC, di mana top assist. Dan kini Dadan Musa. Bahaya pun. Terkena tangan. Tidak, kata pengadil. Masuk ke dalam kawasan penalti. Cuba untuk dirampas. Dadan Musa. Satu rembatan terus. Saya jangka. Bermain dengan Faiz Nasir. Satu hantaran 1-2. Cuba untuk mencari ruang. Dibuka. Dah peluang. Terkena palang. Masih lagi bergelut. Satu bicycle kick. Overhead kick yang cuba dilakukan oleh Emmanuel Marga. Faiz ringkas saja. Masih lagi Faiz Nasir. Satu rembatan terus. Dan sekali lagi tepat ke arah Akil. Adalah serangan terakhir. Satu hantaran ke hadapan. Emmanuel Marga. Ia dijatuhkan. Tidak. Tidak, penalti kata pengadil. Sepakan gol 45 minit. Separuh masa. Ashraf cuba untuk masuk, lakukan hantaran, peluang untuk Faiz Nasir. Tidak masuk. Dia telah pun berjaya untuk memperdayakan Afif membawa bola ke hadapan sebelum meledakkannya. Namun setakat ini masih lagi 0-0. Atau back pass. Hantaran. Peluang. Terbuka. Satu rebatan. Sayang. Pemain nombor 5 ini, dia langsung tidak dikawal. Cuba untuk menggelecek. Ada 3 pemain menanti. Lepas. Satu rebatan. Dan diselamatkan sekali lagi. Itulah dia. Ingatlah nama Akil Syami Azizan, penjaga gol Kedah Darul Aman FC ini. Saya rasa 5 ataupun 6 telah pun mereka perolehi. Satu percubaan. Peluang. Dan masuk. Itu adalah gol. Adakah dari siapa? Latif Suhaimi? Kurang jelas. Dan akhirnya kebentuan telah pun berjaya dicapai setelah mereka bertungkus lumus.
bertahan dan terus menyerang. Dan kini kita lihat sekali lagi siapa ditumbuk keluar. Dan Latif Suhaimi. Dijaringkan oleh pemain yang pakai jersey 13, Abdul Latif Suhaimi. Abdul Latif Suhaimi. Kita Darul Aman FC itu Hazri. Oh, dan masuk. Gol kedua. Siapa lagi kalau bukan daripada Emmanuel Embaga untuk gol kedua. 2-0 saudara-saudara sekalian. Nak dapatkan satu cukup susah. Namun kini Gol untuk pasukan satu lagi gol tambahan. oleh pemain yang pakai jersey 24, Emmanuel Embaga. Gol yang ke-28 peribadi dan gol yang kedua pada hari ini. Hantaran daripada Faiz Nasir sepakan sudut tepat ke kakinya. Mudah untuk gol kedua. Jadi 2-0. Eminem Barga dan masuk. Semudah 1, 2, 3 untuk gol yang ketiga. Kan sekali lagi untuk gol yang ke-29. Gol ketiga untuk pasukan Kelantan Red Warrior FC. Kita cuba lihat sekali lagi dengan ketenangan ini, 24, dengan kesejukan Embaga. di petang hari menjelang special live stream yang akan kami bawakan. Oh, satu hantaran ke hadapan, peluang dipintas sekali lagi, masih lagi belum selamat. Hantaran ke dalam untuk pasukan ke kiri, satu tandukan lemah dan susulan yang gagal untuk dikeluarkan. Masih lagi berjaya masuk, satu rebatan tidak berjaya, belum selamat. Satu lagi rebatan terus bergelut. Apakah kesudahannya? Faiz Nasir. Dan rebatan tinggi daripada Muhaimin. Back pass Muhaimin. Dibuka ke bahagian kanan Wan Syamil. Satu rebatan tidak lepas. Dia dijatuhkan dan diberikan advantage kepada pasukan Kedah Darul Aman FC. Dan itulah dia, whistle panjang telah pun ditiup untuk menamatkan noktah cerita pada petang ini. Walaupun mendung, hujan dan juga ribut petir tidak menghalang bagi pasukan Kelantan Red Warrior FC pulang dengan 3 mata penuh. Dengan 3-0 hasil daripada jaringan Latif Suhaimi dan 2 jaringan daripada Emmanuel Embarga. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada yang menonton, yang hadir dan juga semua yang terlibat. Salam jumpa lagi insyaAllah. Jangan lupa jumpa untuk next game.